semua pendengar Radio KPKT. Okey, semua dah makan ke ni? Okey, saluran hari ni kita bersama segmen Komuniti Sihat. Dengan saya, Kak Ai, akan mengulas topik yang hebat kot hari ni. Tajuk dia, herba dan hati asli boleh jadi toksik. Okey, ramai antara kita yang cukup gemar mengamalkan produk herba, namun sejauh mana kita tahu kesannya terhadap organ penting? Seperti hati, hari ini kita sangat bertuah kerana ditemani oleh dua panel daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan membincangkan topik yang best ni dengan kita hari ini. Okey, selamat datang diucapkan kepada Dr. Haliza binti Omar, pakar perunding hepatologi, dan Encik Ahmad Naim bin Zulkafli, pegawai farmasi daripada Hospital Selayang. Apa khabar Doktor? Encik Ahmad? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Macam mana datang tadi, okey? Baik. Terima kasih jemput kami datang, Encik Anas dan Encik Ai. Okey. Sebelum kita mengupas lebih lanjut segmen yang best ni kan, sebelum kita pergi lebih jauh, bagi anda yang nak dengar secara lebih mudah, boleh muat turun aplikasi radio KPKT di Google Play, dan Radio Garden bagi pengguna iOS di App Store. Mudah saja. Selepas ni kita nak pergi mana-mana je, kita dah boleh dengar radio KPKT ni. Doktor dah boleh download juga, Doktor. Baik, aku cuba. Dan bagi anda semua, jangan lupa ikuti media sosial KPKT di Instagram, TikTok dan Facebook Radio KPKT. Okey. Jadi jika ada soalan yang berkaitan dengan topik ni, nanti diorang boleh terus PM dekat live Facebook ataupun kita boleh tanya terus daripada radio KPKT. Baik. Okey. Mesti ramai yang kita tunggu kan soalan dia. Okey. Baik, Doktor. Kita mulakan perkongsian untuk hari ni. Kita tahu masyarakat kita ni kalau dengar saja perkataan herba, terus rasa macam semua tu natural, semua tu baik, semua tu bagus lah. Tapi mungkin kita perlu faham dulu definisi sebenar herba tu, Doktor. Ataupun Doktor atau Tuan boleh jelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ubat herba dan kenapa masyarakat kita sangat percaya dengan ubat herba ni, kononnya yang tradisional, natural, daripada ubat moden, ubat hospital. Okey, baik. Jadi menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ubat herba ialah herba, bahan herba, sediaan yang berbentuk herba dan produk herba siap yang mengandungi bahan aktif atau terdiri daripada bahagian tumbuhan atau bahan lain dari tumbuhan atau kombinasi kedua-duanya. Jadi berdasarkan Drug Resistant Guidance Document edisi terkinilah, produk herba siap merakumi persediaan herba yang dibuat daripada satu atau lebih jenis herba. Sekiranya lebih daripada satu ramuan herba digunakan, ia boleh diklasifikasikan sebagai produk herba campuran. Dan produk herba siap ini mungkin mengandungi bahan tambahan tertentu seperti perisa, pewarna, pengawet, selain bahan tersebut bukan aktif kimia. Ya? Jadi walau bagaimanapun, produk siap atau produk herba campuran yang ditambah dengan bahan aktif yang ditakrifkan sebagai kimia, termasuk sintetik ke ataupun konstituen terasing daripada bahan kimia, tidak boleh dianggap sebagai herba kalau dah masuk chemical, ya. Jadi produk herba siap ini perlulah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum boleh dipasarkan di Malaysia. Ini lain sikit daripada remedi herba, ya. Remedi herba ni ialah ubat yang terdiri daripada satu bahan atau campuran yang boleh dihasilkan melalui pengiringan, penghancuran, pengisaran tanpa menjalani proses lain. Ini boleh melibatkan bahan semula jadi yang berasal dari tumbuhan, haiwan atau mineral atau mana-mana bahagian bahan tersebut. Remedi herba ini dalam bentuk mentah seperti daun, akar kayu, biji, bunga tumbuhan, dan yang remedi herba ni tidak perlu berdaftar dengan KKM.
Walaupun produk herba berasal dari sumber semula jadi, ia tetap tertakluk kepada takrifan dan kawalan tertentu. Dan sistem kesihatan kerana bukan semua produk berlabel herba selamat digunakan tanpa had. Hakikatnya, keselamatan semua produk bergantung kepada kandungan, dos, cara penggunaan dan terutama sekali kesihatan individu itu tersendiri. Ya. Jadi, rawatan berasaskan herba mempunyai reputasi yang tersendiri dalam kalangan setengah kelompok masyarakat kerana terdapat segelintir masyarakat yang meyakini bahawa ubat herba merupakan ubat yang lebih selamat berbanding dengan ubat moden. Hal ini dipengaruhi oleh fahaman bahawa ia diperolehi daripada tumbuhan dan bukan melalui proses tindak balas kimia. Oleh itu, ubat herba diyakini kurang memberi kesan sampingan terhadap tubuh berbanding dengan ubat moden. Di samping itu, kepercayaan turun-temurunlah berkenaan keberkesanan sesuatu herba itu turut mempengaruhi pengguna untuk memilih menggunakan ubat herba berbanding dengan ubat moden. Betul doktor. Sekarang ni orang lagi percaya dengan ubat herba-herba yang kononnya macam asli. Betul. Dan selamat, bebas bahan kimia. Betul doktor? Itulah yang mereka sangkalah sebenarnya. Betul, tapi kita tak tahu di sebaliknya doktor kan. Betul. Okey Cik Naim. Ramai yang ambil herba ni sebagai macam sokongan daripada ubat-ubat ubat-ubat moden lah, ubat-ubat daripada hospital semua ni kan. Macam mana pula kalau kita nak faham peranan herba ni sebagai terapi komplementari kepada rawatan moden? Okey. Terima kasih kepada Kak Ai dan juga terima kasih kepada pihak Radio KPKT di atas peluang dan ruang yang diberikan pada hari inilah. Okey, bila kita menyebut tentang rawatan herba ataupun tradisional ni sebenarnya rawatan herba ni telah pun diamalkan oleh nenek moyang kita sejak ratusan tahun dulu. Okey. Jadi sebab tu dalam konsep perubatan moden kita tak menolak rawatan herba ni secara total. Sebaliknya kita melihat rawatan herba ni sebagai satu bentuk rawatan komplementari ataupun pelengkap kepada rawatan moden dengan syarat rawatan komplementari ini perlulah digunakan secara rasional dan berasaskan bukti. Okey. Sebab kalau kita tengok dari konsep perubatan moden menekankan diagnosis yang tepat, dos yang bersesuaian, tempoh pengambilan yang bersesuaian dan juga pemantauan kesan-kesan sampingan. Jadi bila kita menyebut tentang integrasi produk ataupun rawatan herba ke dalam perubatan moden, kesemua aspek-aspek yang saya sebutkan sebentar tadi juga harus dipatuhi lah. Okay. Kita akui yang sesetengah produk herba tu mempunyai data kajian yang menunjukkan potensi manfaatnya lah. Okay, contohnya untuk rawatan sakit-sakit sendi, sakit urat, untuk rawatan kesihatan penghadaman ataupun lebih kepada kesihatan secara umum atau kita panggil sebagai general wellness lah. Okay. Namun kita kena ingat perkataan semula jadi itu tidak bermaksud produk itu bebas risiko. Okay. So semula jadi tidak bermaksud yang produk ni confirm tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa kesan sampingan, tak. Okey, itu adalah konsep yang salah lah. Okey. Dan kita tengok banyak ubat-ubat moden pada hari ini pun sebenarnya dihasilkan ataupun diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan juga. Okey, cumanya produk-produk ini telah pun menjalani fasa kajian klinikal dan kajian keselamatan yang ketat untuk memastikan sudut kualiti, safety dan efikasi itu adalah terjamin. Kualiti, keselamatan dan keberkesanan adalah terjamin. Daripada kajian-kajian ini juga kita dapat mengenal pasti dos yang sesuai, tempoh pengambilan dan juga kesan sampingan yang macam saya sebutkan tadi lah. Jadi saya nak menggunakan kesempatan ini untuk menyeru kepada para pendengar dan juga para public di luar sana, adalah amat penting apabila tuan-tuan dan puan-puan berhasrat ataupun decide untuk ambil ubat-ubatan herba ini, adalah penting untuk anda maklumkan
kepada profesional kesihatan lah, sama ada doktor yang merawat ataupun ahli farmasi, supaya untuk menilai kesesuaian herba-herba ini berdasarkan keadaan kesihatan individu, termasuklah kita memantau potensi untuk interaksi antara ubat moden dan herba. Okey, di Malaysia Kementerian Kesihatan mengiktiraf herba sebagai rawatan komplementari ataupun pelengkap, ya. Okey, selagi ianya digunakan secara bertanggungjawab dan berasaskan bukti. Dan untuk makluman para pendengar juga, walaupun sistem penjagaan kesihatan di Malaysia ini secara lazimnya adalah berasaskan perubatan moden, tetapi terdapat juga unit perubatan tradisional dan komplementari yang digunakan secara meluas lah. Okey, dan sehingga kini sebenarnya di Malaysia kita ada 15 buah hospital dan juga 140 buah klinik kesihatan yang menyediakan perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari. Kadang-kadang disebut sebagai TCM lah, traditional dan complementary medicine. So antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh unit TCM ni adalah seperti akupuncture, urutan tradisional dan juga terapi herba dalam rawatan sampingan untuk penyakit kanser. Okay, so memang ada lah di KKM. Maknanya ada benda tu macam kita nak, tapi dengan saluran yang betul. Betul. Melalui Kementerian Kesihatan. Ya, betul. Okay. So ini membuktikan yang KKM memberi ruang kepada integrasi perubatan tradisional dan herba ini bersama-sama dengan perubatan moden. Okay, tetapi kita kena ingatlah rawatan herba ni adalah sebagai complementary, sebagai pelengkap sahaja, tetapi bukan sebagai pengganti kepada ubat moden dan konvensional lah. Okay. So saya sebutkan di sini, saya kongsikan beberapa contoh tumbuhan, produk-produk herba yang berdaftar dan selamat untuk digunakan. Okay, yang pertama adalah red yeast rice, ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil beras yeast merah lah. Ada setengah orang panggil beras ragi merah. Okay. Ya, ini satu produk yang secara amnya lebih banyak digunakan oleh masyarakat Cina lah. Okay, untuk menurunkan paras kolesterol. Okay. Beras ni memang ada di pasaran lah, Doktor? Ada di pasaran. Ada di pasaran. Okay. Dan yang kedua, tongkat ali. Tongkat ali semua orang kenal kan? Tongkat ali ni dia lebih dia famous sikit lah, dia lebih familiar lah, utamanya kepada masyarakat Melayu lah. Ya, yang kita tahu kegunaannya adalah untuk menambah tenaga dan stamina dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita ada juga tiger milk mushroom. Ya, mushroom maksudnya dia sejenis cendawan lah. Okey, yang digunakan untuk menyokong sistem imunisasi dalam badan. Okey, dan seterusnya kita ada produk andrographis. Ya, produk ni dalam bahasa Malaysia lebih dikenali sebagai hempedu bumi. Okey, produk hempedu bumi ni lebih popular. Okey, nanti boleh Google tengoklah. Okey. So produk hempedu bumi ni lebih popular di kalangan masyarakat India lah sebenarnya, yang digunakan untuk melawat gejala sesama ringan lah, macam sesama batuk macam tu lah. Okey, so produk-produk ni memang terdapat dalam pasaran, dijual dalam bentuk kapsul, tablet, serbuk dan sirap dan sebagainya, dan juga dengan dos yang telah ditentukan. Okay, dan kualiti juga dipantau. Oleh KKM lah. Yes, betul. Okay, so berdasarkan semua yang saya sebut tadi, kita boleh simpulkan yang sebenarnya herba boleh dimanfaatkan sebagai terapi komplementari ataupun pelengkap yang menyokong kepada rawatan moden. Okay, namun penggunaannya perlu berlandaskan bukti, pemantauan dan nasihat daripada profesional kesihatan. Okay, ini untuk memastikan keselamatan serta manfaat yang optimum kepada pesakit lah. Okay, terima kasih Cik Ahmad. Okay, benda ni macam herba ni dia asli, dia natural daripada daun-daun, pokok-pokok yang ada kat keliling kita kan. Tapi kan kenapa dia masih perlu dikawal? Mengapa produk herba ni dia tetap perlukan penilaian dari segi dos dan bahan aktif? Malah pendaftaran dia sebelum sampai ke tangan pengguna. Kenapa perlu semua ni kepada pengguna? Maknanya macam orang dulu-dulu kan, dia main ambil je belakang rumah. Okey, ni herba boleh minum masak kan.
Sekarang kenapa perlu dikawal? Dia perlu ada dos yang diambil tu, perlu disekat semua tu. Cik Naim. Cik Naim kot. Cik Naim. Okey. Uh, Okey. So sebenarnya macam ni. Tumbuh-tumbuhan secara semula jadi dia memang akan menghasilkan pelbagai bahan kimia untuk melindungi diri dia daripada serangga dan juga persekitaran. Okey, bahan kimia ini dikenali sebagai bahan bioaktif yang boleh memberi kesan tertentu kepada tubuh manusia. Walaupun sebahagiannya memberi manfaat kesihatan, namun ada juga bahan-bahan ini yang boleh mengakibatkan kesan sampingan sekiranya diambil dalam jumlah berlebihan ataupun tanpa pemantauan. Selain itu, kandungan bahan aktif dalam tumbuh-tumbuhan ini juga mungkin berbeza-beza bergantung kepada spesies, bahagian tumbuhan yang digunakan, cara penanaman, kaedah pemprosesan dan sebagainya lah. Jadi perbezaan ini menyebabkan kuantiti bahan aktif dalam setiap produk itu tidak sama. Okay? Sekaligus mempengaruhi keberkesanan dan keselamatan penggunaannya. Jadi bayangkanlah kalau tanpa kawalan dan penilaian, pengguna mungkin terdedah kepada pengambilan dos yang lebih tinggi ataupun yang terlalu rendah lah, terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Okay? Yang boleh menyebabkan kesan sampingan atau mengurangkan manfaat kesihatan. Basically kalau dos tu tak cukup, so kita tak dapatlah manfaat yang kita nakkan tu. Yang kalau dos tu terlebih, dia mungkin boleh menyebabkan kesan sampingan dan sebagainya lah. Jadi di Malaysia, produk ubat-ubatan ni memang perlu berdaftar dengan KKM terlebih dahulu lah sebelum dipasarkan kepada pengguna, termasuklah produk yang diimport. Okay, produk-produk yang berdaftar adalah terjamin dari sudut keselamatan, kualiti dan keberkesanan. Saya sebut tadi quality, safety and efficacy. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu yang sesuatu produk itu adalah berdaftar dengan KKM? Okay. So senang saja, untuk semua produk yang berdaftar dengan KKM dia ada dua ciri lah. Ada dua ciri. Yang pertama, semua produk berdaftar mempunyai nombor pendaftaran MAL, okay? Dan juga mempunyai label keselamatan hologram pada packaging ataupun pembungkusan lah. Sekiranya produk tersebut tidak mempunyai kedua-dua ciri ini, so besar kemungkinan produk tersebut adalah tidak berdaftar lah dan harusnya dielakkan. Jadi berkenaan dengan nombor pendaftaran MAL tu tadi, nombor MAL biasanya dia akan ada kat MAL tu adalah huruf yang di depan lah. Kemudian dia akan diikuti dengan 8 digit dan di hujungnya akan ada satu abjad, ada satu huruf. Okey, contohnya MAL 1 2 3 4 5 6 7 8 T contohlah. Okey. So sebenarnya abjad yang kat hujung tu sebenarnya dia membawa dia menunjukkan kategori pendaftaran produk tersebut. Okey. Andainya di hujung tu adalah huruf A, ia bermaksud ubat tersebut adalah ubat terkawal, iaitu ubat yang kita tak boleh beli terus daripada farmasi lah. Dia perlu ada preskripsi daripada doktor. Okey, kita ubat tu contohnya seperti ubat antibiotik, ubat untuk rawatan hipertensi dan sebagainya lah. Kemudian kalau produk itu mempunyai nombor pendaftaran yang berakhir dengan huruf X, okey, X maksudnya ubat itu adalah ubat am ataupun selalu kita sebut sebagai ubat over the counter. Dekat nombor kod yang daripada yang KKM tu lah. Betul. MAL 8 digit dan kalau kat belakang dia X, maksudnya ubat tu ubat am. Pentinglah untuk kita cek benda tu. Betul. Sebelum kita nak ambil ubat kat mana-mana. Jadi kalau X tu kita tak perlukan preskripsi. Kita boleh terus pergi farmasi dan beli. Paling senang sekali contohnya paracetamol lah ataupun Panadol lah yang selalu kita beli. Okey. Alright. Kalau di nombor pendaftaran itu berakhir dengan huruf T, Tango, huruf T for Tango, bermaksud ubat itu adalah ubat tradisional. Okey. Contohnya seperti kapsul kacik Fatimah, teh misai kucing, tablet tongkat Ali, minyak gamat dan sebagainya lah. Okey. Kemudian kalau produk nombor pendaftaran tersebut berakhir dengan huruf N, bermaksud itu adalah produk suplemen kesihatan. Contohnya seperti multivitamin ataupun minyak ikan kod dan sebagainya. Dan kalau satu lagi kategori, kalau nombor pendaftaran itu berakhir dengan huruf B, bola,
Itu bermaksud produk tersebut adalah produk semula jadi yang mempunyai tuntutan terapeutik. Contohnya krim untuk rawatan ulcer kaki diabetik, ataupun selalu kita sebut diabetic foot ulcer lah. Yang macam luka. Okey. Tu So dekat kaki, kat tangan tu Yeah. jadi bila kita tengok nombor pendaftaran ni, kita tengok dekat hujung tu, kita boleh tahulah ni ubat ni, produk ni kategori yang mana. Macam tu. Okey. So jadi macam mana kita nak check sama ada ubat ni berdaftar atau tak? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman web www.npra.gov.my. Saya ulang lagi sekali, www.npra.gov.my. NPRA stand for National Pharmaceutical Regulatory Agency. Okay. So bila masuk website ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada product search ataupun carian produk, dan boleh cari produk itu sama ada berdasarkan nama produk, nama bahan aktif ataupun nombor pendaftaran tu sendiri. Kadang-kadang kita tengok produk ni, ada nombor pendaftaran, tapi kita nak double check, tengok ni legit ke, ni sah ke tak nombor pendaftaran ni, kita boleh check. Kalau memang produk tu memang sah berdaftar, dan dia akan keluar nanti semua maklumat-maklumat, termasuklah penghilang dan pengeluar produk tersebut lah. Kalau kita search tapi let's say tak dijumpai lah, tak ada not found, maksudnya mungkin produk tu tak berdaftar dengan tak berdaftar. Kesihatan. Dan kemudian juga untuk tadi saya sebut tadi ada dua ciri-ciri, satu number MAL, yang kedua adalah label keselamatan hologram lah. So label keselamatan hologram ni pun kita boleh check dia untuk dia punya ketulinan itu. Kadang-kadang benda ni pun boleh dipalsukan. Jadi kita suara kita pun orang boleh dah AI kan? dipalsukan, Betul. AI kan. Ini kan yang speaker tu. Nak zaman AI ni kan lagi bahaya lah kan. Okay. So sebenarnya label keselamatan hologram tu pun kita boleh check menggunakan aplikasi Pharma Checker. Okay. Pharma tu ejaannya FARMA, dan Checker lah CHECKER. Pharma Checker, dia ada apps dia lah. So kita boleh download, install apps tu, dan juga lepas tu kita boleh check lah sama ada label hologram tu tulen ataupun tak. Dia dekat pengguna iOS dan Android dua boleh guna je? Boleh, dua-dua ada. Dua-dua platform Google dan juga Apple lah. Okay doktor, itulah Yes. yang sekarang ni ramai yang cakap herba ni sebagai sokongan ubat hospital, bukan, saya nak cakap herba ni sekarang dia macam satu isu yang 100% tu iklan dia sekarang lah. Dekat iklan tu 100% semua dijamin asli, bebas bahan kimia. Macam-macam lah tu kan, Macam-macam kita tengok sekarang ya. Billboard merata dia mesti semua bebas bahan kimia, asli, dijamin baik semua ada kan. Okey, macam mana doktor, bahan-bahan ni yang bahan-bahan ni yang dikatakan asli sebenarnya boleh menjadi toksik kepada tubuh dan hati kita. Okay, ada yang kata kalau ambil berlebihan boleh rosakkan buah pinggang lah, apalah. Ya, Macam mana betul. doktor? So istilah asli ni sering memberi perception bahawa satu produk itu pasti selamat. Tapi kita dah dengar kan Encik Naim kata tadi, semula jadi tidak bermaksud bebas risiko. Jadi keselamatan sesuatu produk itu dia bergantung kepada sumber semula jadinya, di mana ia bergantung kepada dos yang ada pada bahan herba itu, kandungan bahan aktif di dalamnya, tempoh kita menggunakan sesuatu bahan tersebut, dan sebagai host, sebagai kesihatan individu tersebut. Ya. Jadi segala benda yang kita makan ni akan di metabolismakan, sama ada di buah pinggang ataupun hati lah. Jadi saya sebagai pakar hati, saya akan berkata tentang hati lebih dahulu lah ya. Jadi hati mempunyai banyak fungsi dia, dan salah satu yang penting dalam konteks ini adalah metabolism dan penyah-toksifikasikan semua bahan toksin-toksin dalam badan kita. Jadi dia akan menukarkan segala makan yang kita makan tu, singkirkan semua toksin-toksin tersebut. Jadi pengambilan herba yang mengenai bahan aktif yang tidak diseragamkan. Jadi pokok-pokok lain mungkin dia keluar bahan herba dia berlainan dos, ataupun terlalu tinggi yang kita makan, ataupun diambil secara berpanjangan, berbulan-bulan diambil tanpa permantauan. Itu penting. Tanpa kawalan. Boleh memberi tekanan kepada hati, dan of course akan mencetuskan keradangan.
Ya, jadi hati tu terpaksa bekerja keras lah. Kita dah makan toksin banyak dalam badan kita, dia akan bekerja keras dan mendedahkan kepada tekanan metabolisme yang berlebihan. Jadi satu daripada direct effect kepada badan kita sendiri, kita ambil dos yang banyak, masa yang lama, menjadikan ubat tu hepatotoksik kepada hepa kita. Hepa tu hati lah ya. Dan dia boleh juga bersifat sebagai yang kita katakan idiosinkratik. Tak kisahlah banyak mana kita pakai pun, sekejap pun dia boleh jadi tersendirinya terjadi, menyebabkan dia merosakkan hati kita. Dan of course ada cara-cara lain lah, dia mengeluarkan immune mediated dan berbagai-bagai cara lagi lah ya. Jadi produk herba di pasaran ni kadang-kadang tidak mempunyai standard dos yang jelas. Kita tak tahu pokok apa kita ambil herbs ni, mungkin yang ini lain sikit daripada dos yang ini kan. Mungkin ya dan kuantiti bahan aktif boleh berbeza antara produk ataupun telah tercemar ataupun dicampuri dengan bahan kimia ataupun ubat terkawal ya. Jadi setiap pengambilan bahan aktif perlulah dilakukan dengan berhati-hati. Dan kerana hati hanya mempunyai satu had keupayaan yang tertentu, after a certain limit, semacam benda lah, dia dah tak boleh nak cope anymore lah. Dia dah stress out dan dia dah pun macam breakdown lah sikit. Ya. Dia pun pening nak kawal. Dia pun pening nak kawal macam-macam dah yang kita ambil tu. Ya. Makanan sendiri dengan herba pula kan. Ya. Sebab saya tengok pun kadang-kadang ada yang cakap macam okey tak payah pergi hospital. Pergi sini ada pokok ya. Dia bagus in certain type lah kan, tapi of course kita kena pantau. Kalau terlalu lama sangat hati lama kita sangat pun check dengan doktor. Boleh tak kita ambil yang ni ya? Adalah. Mak suruh ambil, tok suruh ambil. Tok dulu kan. Satu mata bagus. Macam mana sesama tak payah pergi ni. Kita pakai awal kunyit letak macam tu kan. Okay, kita taklah dengar kunyit, Kunyit. Okey. Cik Naim, benda ni dah macam membimbangkan kita. Isu campur palsu, macam kadang-kadang ada ubat yang jual dekat media sosial sekarang kan berlambak-lambak macam-macam ubat ada kan. Kadang-kadang dia ada campuran kita tak tahu. Lepas tu apakah risikonya jika ada bahan terlarang atau ubat terkawal diselit sekali dengan produk herba tersebut? Dan apa contoh ubat moden yang kerap dikesan dalam herba ni? Boleh tak Cik Naim ulas sikit? Sebab sekarang ni saya tengok dekat media sosial berlambak-lambak macam-macam produk ada. Yang asli. Yang asli katanya macam semua testimoni semua berjaya. Tak ada yang tak berjaya. Okey, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kita memang aware lah, atau kita memang dapat mengenal pasti berkenaan dengan produk-produk herba yang telah dicampurkan dengan ubat terkawal ataupun bahan terlarang. Okey. Jadi tujuan pengeluar buat macam ni adalah untuk nak bagi ubat dia lagi mujarab lah, nak bagi lagi jadi lagi lah macam tu lah. Okey, supaya ianya terjual laris. Okey. Jadi sebenarnya perbuatan ini adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan sebenarnya salah dari sisi undang-undang lah. Okey. Kerana pencampuran ubat moden dan herba tersebut mungkin akan menghasilkan produk yang kita takut mempunyai kuantiti bahan aktif yang tidak seragam. Okey, saya bagi contoh. Okey, katakan produk tongkat ali ya. Produk tongkat ali dia ada 1 kilogram tongkat ali. Tongkat ali ni herba kan. Okey, tetapi tongkat ali ni dia nak bagi lagi lagi, dia tambahkan dengan 1000 mg serbuk sildenafil. Okey, sildenafil ni adalah salah satu ubat terkawal lah, yang sepatutnya tidak dicampur dengan herba lah. Okey, so dicampurkan 1000 mg sildenafil ke dalam produk tongkat ali dia ni, dan juga kemudian dijadikan serbuk dan juga dimasukkan dalam kapsul. Okey, so tadi daripada 1000 mg tu katakan dia nak hasilkan 1000 biji kapsul katakanlah ya. So sepatutnya dalam setiap kapsul tu akan ada 1 mg sildenafil lah. Cuma kita takut apabila produk-produk ni dihasilkan di fasiliti ataupun di kilang yang tidak
memenuhi piawaian GMP, Good Manufacturing Practice, kita takut dos yang dihasilkan dalam kapsul tu tak seragam. Mungkin ada kapsul yang masuk mungkin tak sampai 1 mg, dan mungkin ada yang masuk lebih, mungkin masuk 20 mg, 30 mg, dan ini yang akan menyumbang kepada toksik lah, yang akan jadi melibatkan kesan sampingan dan sebagainya. Okey. Saya kongsikan juga di sini bahan-bahan yang selalu yang kita kerap kesan lah, yang terdapat di dalam sampel produk-produk ubatan herba. Okey. Yang pertama adalah corticosteroid, ataupun selalu kita panggil steroid je lah. Okey. So steroid ni dalam rawatan moden kita gunakannya sebagai untuk rawatan keradangan ataupun inflammation lah, dan juga ada juga kita guna dalam penyakit asma. Okey. Tetapi ada sesetengah pengeluar produk-produk herba yang tidak bertanggungjawab ni, dia tambah steroid dalam produk dia supaya produk dia tu jadi lebih berkesan lah, macam tu lah. Dia kata ni, dia claim produk ni boleh untuk menyembuhkan sakit sendi yang dalam masa jangka yang 7 hari. Betul. Dalam masa singkat, dalam masa singkat yang kadang-kadang yang tak masuk akal lah. Okey. Jadi apa yang kita takut adalah kita tak pasti berapa sebenarnya kandungan steroid yang dia dah masukkan. Even kalau dia ada tulis dekat dia punya pembungkusan tu pun, kita tak pasti itu betul ke tak. Let's say dia ada tulis 5 mg ke 10 mg, tapi kita sebab tak ada pemantauan, tak ada piawaian, so kita tak tahu yang sama ada itu betul atau tak. So di situ sebenarnya kita dah mendedahkan diri kita kepada pengambilan steroid yang berlebihan, risiko pengambilan steroid berlebihan lah. Di mana kita tahu kalau steroid ni dia memang ada side effect dia lah, dia ada banyak side effect dia. Sebab tu pesakit-pesakit yang diberi rawatan steroid di hospital memang akan dimonitor ataupun dipantau oleh doktor yang merawat. Okay. Yang kedua adalah bahan sibutramine. Okay. Sibutramine ni lebih common, lebih biasa kita tengok di dalam produk-produk yang ubat kurus lah, ubat-ubat yang dia claim kata boleh kurus. Itu yang paling laris. Paling Paling orang nak. Kata macam mana? Boleh kurus dalam masa 7 hari. Tak payah bersenam. Okay. Easy. Paling laris. Itu yang orang nak lah, nak cepat kan, nak semua nak cepat, nak kurus nak cepat kan. Sekarang semua orang nak cepat. Okey. Sebenarnya sibutramine ni pernah diluluskan untuk pesakit obesiti lah, untuk menguruskan badan. Tetapi apabila dipasarkan dan kemudian dibuat post marketing surveillance ataupun kajian pasca pemasaran, didapati sibutramine ini menyebabkan kesan sampingan yang serius, yang melibatkan kesan sampingan yang melibatkan kardiovaskular seperti penyakit jantung, darah tinggi, dan yang sebenarnya boleh membawa maut. Jadi sebab itulah sibutramine ini telah ditarik balik daripada pasaran pada tahun 2010. So penggunaan sibutramine ni adalah dilarang lah sebenarnya. Okey. Dan yang juga yang seterusnya kita ada antihistamin. Antihistamin kalau dalam perubatan moden digunakan untuk rawatan sesama, resedung dan juga alahan lah. Okey, tetapi terdapat juga produk-produk herba ni ditambah dengan antihistamin, dan dia claim rawatan ini boleh menyembuhkan penyakit resedung dan sebagainya lah. Okey. Kemudian kita ada juga ubat-ubat herba yang ditambah dengan ubat anti radang bukan steroid, ataupun lebih dikenali sebagai non-steroidal anti-inflammatory drugs. Selalunya di kalangan profesional kesihatan kita sebut NSAID lah, kita sebut NSAID. Okay. So NSAID ni kalau di dalam perubatan moden kita akan guna sebagai ubat tahan sakit, kita bagi sebagai painkiller lah. Okay. So ubat-ubat yang ditambah herba yang ditambah dengan NSAID ni, dia diklaim boleh guna untuk rawatan sakit urat, sakit sendi, sakit gigi dan sebagainya lah. Okey. Dan yang terakhir sekali sildenafil lah, sildenafil ataupun tadalafil yang saya sebut tadi lah, iaitu lebih dikenali sebagai Viagra lah. Okey. So ini adalah bahan yang seringkali terdapat dalam produk yang claim boleh merawat kegagalan fungsi seksual lelaki lah. Okey. Lagi sekali saya tekankan, sebenarnya yang kita takut adalah bahan-bahan ini, satu, dia terlarang macam sibutramine tadi. Yang kedua, bahan-bahan ni kita tak pasti dia punya kuantiti lah, ataupun
ketulinan bahan itu sendiri. Sebab dia tak ada pemantauan dan tak ada piawaian yang memantau dia lah. Okey. Ya. Macam tu perlulah kita tengok label tu. Apa pun yang kita nak beli, sebab kadang-kadang dekat dalam media sosial tu dia cakap lulus KKM. Tu kita ni cepat terpedaya. Mudah terpedaya orang kita ni. Termasuklah saya. Even kadang-kadang dia Pharma tulis pun. checker tu, check pharma checker, tanya doktor atau farmasis anda yang berdekatan. Itulah yang dengan website yang Cik Ahmad bagi tadi tu kan, kita boleh check tuliannya ubat-ubat tu. Ya. Kadang-kadang ada MAN number pun, silap-silap MAN number tu dia tipu. Dia petik aja nombor apa-apa pun. Sebab orang kata ada ML, pastilah betul kan. Dia boleh Takkan tipu. orang nak check betul. Jadi sebenarnya kita kalau kita nak double check, kita boleh buat lah. Kita buka website Tapi NPRA. biasalah, macam saya sendirilah kan. Betul lah ni. Malas lah nak check kan. Lepas tu tengok testimoni jadi. Jadi testimoni ni sebenarnya kalau dalam bidang perubatan ni dia basically macam tak boleh pakai lah kalau itu kan. Untuk pemasaran selalu dia bagi yang positif kan. Sebab dia boleh menyebabkan bias dan sebagainya lah. Kita ni mudah terpedaya. Okey, doktor. Yes, kita tadi doktor ada sentuh sikit pasal toksik. Dia ya, bawa ke hati kan. Okey, nanti kita boleh bincangkan punca-punca atau tanda-tanda hati kita dah dipenuhi dengan toksik. Okey, doktor mungkin boleh jawab selepas ni. Kita rehat sebentar. Boleh. Baik, terima kasih. Kita rehat sebentar dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Jangan risau. Zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Abang, tolong pergi PBT. Bayarkan cukai taksiran boleh? Bayar cukai taksiran? Hello? Apa? Kali mandi saya pagi tadi saya mari sini. Lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dengan pejabat. Tolong apa? Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Dah lewat dah ni. Kartu bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Teletuju. Kalau nak muat turun aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang mendaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, kompaun, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Suatu hari, terdapat sekawan anak penyu sedang riang bermain di taman. Lalu, mereka terlihat sekumpulan obor-obor yang cantik. Ekor anak penyu menangkap dan memakan obor-obor itu. Tiba-tiba, ia tercekik dan lemas. Rupa-rupanya, ia adalah beg plastik. Bagi pandangan seekor penyu, ia kelihatan seperti obor-obor. Pencemaran plastik memberikan kesan buruk pada alam sekitar. Kerana setiap penggunaan beg plastik berpotensi memusnahkan kehidupan laut. Jadi, apakah nasib si anak penyu yang comel ini? Oleh itu, jangan gunalah.
Hari ini, hampir semua barang dibungkus menggunakan beg plastik. Tahukah anda, Malaysia menghasilkan lebih 3 juta tan sisa pepejal setahun. Sebahagian daripada itu adalah sisa beg plastik. Proses perukutan plastik mengambil masa lebih 10 hingga 400 tahun untuk dilupuskan. Kesannya menyebabkan pencemaran karbon dan kemusnahan ekosistem. Marilah kita lakukan bersama. Bebaskan dunia dari beg plastik. Jangan gunalah. Across our cities, behind every home, park, and public space, there's a vision in motion, a vision to build a better future, one that's inclusive, sustainable, and people first. KPKT is breathing new life into aging city spaces, turning forgotten areas into thriving, safe, and vibrant communities. Through people-friendly homes and public housing, thousands now have not just a house, but hati asli boleh jadi toksik. Okey doktor, bersama kita Dr. Haliza dan Encik Ahmad Naim daripada Hospital Selayang. Okey doktor. Tadi doktor ada sentuh pasal risiko toksik. Jadi doktor, untuk kita yang mungkin dah pernah atau sedang ambil herba-herba ni lah kan, yang produk ada herba ke macam yang banyak sekarang ni, apa tanda-tanda awal atau masalah hati yang perlu kita beri perhatian sebelum melarat? Macam kadang-kadang kita rasa macam sikit je, tak ada apa-apa ni, kita tak tahu itu efek daripada ubat yang kita ambil tu. Jadi masalahnya adalah tanda-tanda awal ni tidak begitu spesifik untuk penyakit hati. Ya, jadi kita tak tahu, tidak begitu spesifik. Orang yang selalu orang rasa adalah seperti letih, lesu, rasa nak muntah, loya. Dan kadang-kadang kalau ada macam hati tu bengkak, ataupun dia boleh rasa ada sesuatu di belah kanan, di atas belah kanan dia, tempat hati itu berada lah. Jadi dia tak tu. Jadi tanda-tanda yang bila dia dah melarat tu, dah belah bertambah teruk tu, bila nampak kuning di sekelera mata kita, mata putih jadi kuning, ya, ataupun air kencing kita menjadi lebih pekat, atau bukan lebih pekat lah, warna macam teo, warna dia macam gelap sedikit warna dia, ataupun najis kita menjadi bertambah putih sedikit lah, dia hilang warna dia sikit lah, putih sedikit. Jadi itu tanda-tanda yang kita boleh lihat lah, ya. Of course tanda-tanda lain tu dia akan boleh mengacau pemikiran kita, bagi kita jadi sedikit kekeliruan dalam hari-harian kita. Jadi apa yang saya boleh sarankan adalah mereka-mereka yang mungkin mahu mencuba atau mengambil apa-apa herba, atau nak cubalah semua yang kita seronok nak cuba kan, kita muda nak cuba, selepas pengambilan tersebut of course kita kena check sama dengan doktor ataupun farmasis, adakah ubat ni sesuai untuk kita kan. Saya kata lain host, lain dia punya tindak balas. Saya selalu syorkan bila pesakit tanya, doktor boleh tak saya ambil ubat ni? Saya ni original je ni, tak ada apa pun. Jadi saya kata boleh, kalau awak nak ambil, awak rasa sihat, lepas 2 minggu ambil tu, cuba cek darah. Selalu kita akan suruh darah tu selalunya, sebab semua bahan yang kita ambil ni akan di metabolismakan, sama ada di buah pinggang ataupun hati. Jadi saya akan suruh mereka cek darah buah pinggang dan darah hati. Ya, nak tengok sama ada tak kesan daripada ubat tersebut. Of course kita kena ada baseline darah lah. Maknanya daripada darah tu kita boleh tengok. Kalau buah pinggang kita tengok creatinine level kita. Kalau darah hati yang kita tengok tu selalunya AST, ALT lah, aspartat transaminase ataupun alanin transaminase, supaya kalau kita tahu dia bermasalah, dia akan naik berganda-ganda kali lah, 4, 5, 10 kali ganda daripada biasa sebelum kita ambil. Jadi kita lepas kita ambil tu, kita perlu periksa, ya. Dan of course kita kena tahulah apa kesan sampingan yang boleh berlaku kepada kita. Dan kebanyakan kali bila penyakit hati yang disebabkan oleh ubat-ubat ni lah, disebabkan ubat penyebab dia, apa yang senang kita buat tu adalah berhentikan ubat tersebut. Most often, kebanyakan kalian dia boleh resolve sendiri sekiranya tidak menjadi tahap yang teruk lagi lah. That means kalau tidak begitu kronik maksudnya dah lama ambil, hati kita dah cala, dah kasar, dah sikit, itu susah sikit untuk dia baik.
Dan untuk dia baik balik ni bukan sehari dua, macam hari ni kita stop esok baik tu tidaklah ya. Kadang-kadang dia ambil masa jugalah, seminggu, 2-3 bulan, 6 bulan pun ada untuk dia kembali, sebab hati ni dia boleh regenerate itself kan, dia boleh baik sendiri sekiranya dia masih elok. Maknanya dia baiki diri sendiri. Baiki diri sendiri. Tapi biasa masyarakat kita ni lah yang saya faham, yang saya tengok diorang terbalik. Bukan ubat, kalau kita ambil ubat hospital ni berlebihan, katanya yang merosakkan hati. So tu yang pergi bertukar kepada natural lah kata kan. Semua ubat akan ada kesan sampingan lah. Sebab itu bila kita berjumpa doktor, kita diberi ubat, doktor akan sentiasa kata okey, jumpa balik 3 bulan, jumpa balik 4 bulan, dan tiap kali datang mesti doktor cek darah. Bukan seronok-seronok kita nak suruh datang cek darah lah. Kita nak tengok ada tak kesan sampingan pada ubat tu, dos ubat perlu diturunkan ke ataupun tidak, ya. Sebegitu. Okey, Cik Naim. Maksudnya sekarang kita kena peka dengan perubatan badan kita sendiri. Makna perubahan badan kita sendiri dengan apa ubat-ubat yang kita dah ambil tu kan. Kita kena kontrol sendirilah badan kita. Kita yang rasa kan badan kita kan. Jadi bagaimana pula dengan interaksi antara herba dan ubat moden? Adakah kombinasi kedua-dua ni boleh menyerang hati kita? Maksudnya kalau kita ambil ubat doktor, kita ambil herba pun kita ambil, dia akan bergaduh kat dalam. Boleh rosak hati kita. Okey, baik. Berperang pula ya. Berperang pula dia kat dalam. Jadi terima kasih atas soalan tersebut. Okey, memang betul. Ramai yang tidak menyedari bahawa ubat-ubat moden, ubat rawatan moden dan juga ubat herba ni mungkin boleh berlaku interaksi. Okey. Ini kerana terdapat ubat-ubat herba ni yang dia boleh mempengaruhi enzim dalam hati. Okey. Tadi Dr. Haniza ada sebut fungsi hati sebagai untuk memetabolismakan bahan-bahan yang masuk dalam badan kita lah. Okay. So apabila herba ni dia merangsang enzim hati, atau kita sebut selalu sebagai induce lah, sebagai liver enzyme inducer, dia akan menyebabkan metabolisme untuk ubat yang lain ni akan bertambah. Okay, contohnya herba A dibagi bersama dengan ubat B. Herba A dengan ubat B. So herba A ni memang sifat semula jadi dia akan merangsang liver enzyme diuraikan, tak dapat dimetabolismakan. So kesannya ubat ni akan boleh menyebab jadi toksik lah. Level ubat ni akan naik toksik sebab dia tak boleh diuraikan, tak boleh disingkirkan daripada badan kita. Kira macam herba ni dah kontrol ubat tu. Betul, lebih kurang macam tu lah konsep dia. Okey. Itu maknanya dia macam mana tu? Cik Mat, maksudnya dia keluar dia yang herba ni, dia lebih menguasai ubat-ubat yang dia boleh menguasai ubat-ubat yang ada ni. Ya, macam itulah. Dia boleh sama ada saya sebut tadi, dia boleh merangsang atau merencat liver enzyme tadi. Memang sifat natural dia macam tu. Jadi sebab tu macam Dr. Nisa sebut tadi, penting untuk ada komunikasi di antara pesakit dan juga doktor yang merawat tu, supaya kita tahu yang pesakit ni sekarang ni currently ada makan ubat herba ni. Supaya kalau kita tahu ubat ni, herba ni dia gaduh tadi, Kak Ai sebut dia gaduh dengan ubat ni, so kita tak boleh bagi sekali lah. Ataupun mungkin herba ni tak sesuai untuk dimakan bersama dengan ubat ni. Ataupun mungkin kita kalau memang nak juga makan, mungkin kita jarakkan masa pengambilan. Satu ambil pagi, satu ambil malam. Macam itulah kita buat. Okay? So yang penting kena maklumkan kepada doktor yang merawat lah, supaya kita tahu. Yang selalu jadi masalah bila tak dimaklumkan. Bila tak dimaklumkan, kita cek tengok ada something wrong. Bila tanya tekan tanya, rupanya ada saya makan ubat ni, beli kat TikTok lah, beli kat sebagainya. Itu yang kerap berlaku. Itu yang famous tu. Kurang muda. Kerap berlaku lah. Okay. So so kadang-kadang interaksi ni juga dia selain daripada toxicity tadi, dia akan meningkatkan risiko keradangan dan kerosakan sel hati. Terutamanya jika ubat tersebut diambil dalam tempoh masa yang panjang dan dalam kuantiti yang banyak lah. Okay.
Dan yang kita paling takut lagi adalah apabila produk-produk ini tercemar, produk herba ni tercemar pula dengan bahan-bahan terkawal, bahan-bahan logam berat, racun perosak dan bahan-bahan kimia yang lain lah. Okay. So semua keadaan ini akan menambahkan lagi beban kepada hati kita. Okay. So kemudian dalam jangka masa panjang, pendedahan berterusan kepada kombinasi herba dan ubat moden ini mungkin boleh menyebabkan kecederaan hati yang kronik, seperti peningkatan enzim hati dan juga kegagalan hati lah. Okay, lebih membimbangkan, gejala awal kerosakan hati ini pada mulanya dia tak nampak sangat, dia tak nampak sangat, dan menyebabkan pesakit ni rasa okey je lah, rasa tak ada apa masalah, so dia pun keep on makan sampailah tahap dah jadi serius, dah macam doktor kata tadi, dah sampai merah, dah kuning mata tu, dah jadi jaundice, dah sakit perut dan sebagainya. Pada masa tu baru kita kesan, dan bila dah kesan pada tahap yang serius tu, jadi rawatannya mungkin akan jadi lebih complicated lah, lebih susah sikit lah. Okay. Jadi sebab itu saya tekankan lagi sekali, pengguna perlu berhati-hati lah dan tidak menganggap ubat herba ni sebagai sentiasa selamat untuk digabungkan dengan ubat-ubatan moden. Okay. Amalan terbaik ialah mendapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi sebelum memulakan sebarang produk herba. Okay. Terutamanya bagi pesakit yang mempunyai penyakit kronik, penyakit kronik ni macam kencing manis darah tinggi lah. Okay. Dan juga sedang mengambil ubat untuk jangka masa panjang. Okay. Dengan pemantauan yang betul dan komunikasi yang jelas, risiko interaksi antara ubat herba dan ubat moden ni kita dapat minimumkan lah, ataupun kita dapat elakkan. Okay. Kadang-kadang kita punya fahaman ni macam ni, Encik Naim. Jangan bagi tahu doktor kita ambil ubat. Ramai. Bagi tahu doktor kita ambil ubat-ubat ni, nanti kan doktor marah. Itu situasi yang sebenarnya yang banyak kita jumpa sebenarnya. Kadang-kadang dekat doktor dia tak beritahu, tapi bila datang jumpa farmasi, sederet dia ada. Macam-macam keluar. So sebenarnya mungkin tak tahulah, mungkin kadang-kadang doktor ni mungkin dia takut sikit ke, atau macam farmasis lagi garang ni sebenarnya. So mak saya macam tu. Jangan cakap dengan doktor ambil ubat sampingan tu kan. Jadi bila datang jumpa farmasi, dia banyak pula lah dia luahkan dia punya apa-apa yang dia ambil tu lah. Tapi macam bagaimanapun, at least kalau dia beritahu oleh farmasi pun, at least kita boleh buat sesuatu lah. Kita boleh mungkin komunikasi balik dengan doktor yang merawat tu, cakap doktor punya patient ni ada makan ubat-ubat something. So kalau kita tengok mungkin ubat herba ni tak ngam dengan apa-apa ubat yang dia makan ni, so mungkin kita boleh bincang balik, kita boleh adjust balik dari macam saya sebut tadi tu lah. Sebab mungkin diorang tak nak stop yang herba tu, kita kontrol pula yang ubat moden. Betul. Okey doktor, mungkin ramai pendengar kita sekarang ni rasa macam dah takut dengan benda-benda macam ni kan. Jadi adakah maksudnya produk herba ni langsung tak boleh diambil, atau sebenarnya ada langkah-langkah tertentu untuk pastikan pengambilannya selamat? Okey, jadi herba boleh dimanfaatkan dalam penjagaan kesihatan sebagai terapi pelengkap, ya, sekiranya dipilih dengan betul ataupun digunakan secara terkawal. Bukan no langsung lah, ya. Sebab dia mempunyai potensi yang boleh memanfaatkan kesihatan, namun penggunaannya perlu berasaskan pengetahuan dan bukan sekadar perception sahaja yang ia selamat digunakan. Ya, jadi risiko akan timbul terutama pada produk yang tidak berdaftar. Ya, jadi kita kena tengok juga yang kita ambil tu dia ada interaksi tak dengan herba ataupun dengan ubat-ubat yang kita sedia ambil. Dan seperti saya katakan, banyak benda-benda yang kita makan ni, ubat-ubat, herba, akan memberi tekanan kepada dua organ penting dalam badan kita lah, iaitu hati dan buah pinggang. Jadi bagi memastikan keselamatan, beberapa langkah-langkah yang elok kita ambil itu adalah satu, seperti saya katakan, pastikan keperluan penggunaan herba ini setelah berbincang dengan doktor ataupun pakar farmasi. Sebab dengan itu mereka boleh menilai adakah kita perlu mengambil ubat ini, adakah penting untuk kita, adalah badan kita boleh menerima ubat ataupun herba itu dalam dos yang berlebihan.
Jadi pastikan juga bahawa produk itu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti yang Encik Naim katakan, dengan nombor-nombor Malaysia, dan nombor 8 tu dengan ABCD AXT dekat belakang tu, dekat ujung tu. Ambilkan produk mengikut dos yang disyorkan pada label. Kalau label tu cakap makan 1 sehari, janganlah kita ambil 3 sehari pula sebab nak cepat. Semalam lupa, esok saya sibuk makan 3 terus. Itu dah dos berlebihan dah tu ya. Seronok dia. So pantau tempoh penggunaan. Kalau dia kata makan untuk 2 minggu saja, makanlah untuk 2 minggu. Macam, best lah ubat ni, nak ambil lagi lah ya. Dan bila kita ada sakit lain macam kencing manis darah tinggi, kita cakap kat doktor kita yang kita ada ubat moden ni, kita cuba juga apa-apalah misai kucing ke apa-apa yang kita duk ambil itulah ya. Dan kita kena pastikan sekiranya terdapat gejala, tiba-tiba rasa tak sihat, penat, letih, kita kena pergi berjumpa doktor ataupun dapatkan rawatan untuk cek darah kita dan pergi untuk pemeriksaan. Dan jangan cuba ambil produk tu dengan mempunyai bahan aktif yang sama. Cepat Encik Naim katakan dia ada ubat-ubat untuk tahan sakit kan, yang non-steroidal tu, non-SAIDs tu. So dia ambil herba yang ada Panadol, ambil herba yang ada non-SAIDs, ambil semua herba yang tujuan dia sama je untuk menghilangkan kesakitan kita. Ya, jadi kita tak nak dia punya toksik itu akan menyebabkan beban kepada kita punya hati ataupun kepada kita punya buah pinggan. Dan kita juga kena berwaspada menggunakan bahan aktif herba untuk indikasi yang sama, ya, seperti saya kata sebentar tadi. Jadi begitulah yang boleh saya syorkan buat masa ini. Menarik tu doktor. Kadang-kadang jangan lupa beli di tempat permis yang sah. Kalau boleh. Jangan sebab semua orang dia macam pakai beli saja kan, di mana saja. Betul, sekarang ni nampak iklan keluar. Iklan. Ubat sakit lutut. Elok ni. Bagus boleh tak boleh belikan. Ramai orang makan elok. Kita tak tahu kandungan toksik dia macam mana, kandungan apa semua kan. Betul. Kadang-kadang kita makan elok sekejap dalam jangka masa sebulan, 2 bulan ke mungkin setahun, tapi kita tak tahu yang jangka masa panjang. Masa lama. Betul. Okey, doktor, alhamdulillah banyak ilmu dah kita dapat hari ni. Macam-macam pasal ubat, pasal herba, kebaikan, keburukan. Dia bukan semua benda buruk, ada baiknya. Ada baiknya, insya-Allah. Okey, sebagai penutup perbincangan kita ni, apakah mesej utama atau pesanan take home daripada doktor dan Encik Naim kepada seluruh masyarakat yang dengar Radio KPKT hari ni? Mungkin boleh share sikit. Bagi saya, pengguna perlulah mengekalkan pengambilan herba secara mengelakkan pengambilan herba secara berpanjangan tanpa nasihat dan pemantauan ahli profesional kesihatan. Pilihlah produk yang berdaftar. Kita elakkanlah produk dengan dakwaan melampau ataupun hentikan penggunaan sekiranya terdapat simptom-simptom yang tertentu. Cik Naim nak tambah ke? Okey, saya tambah sikit je. So sekali lagi saya sebutkanlah, asli tidak bermaksud selamat. Asli semula jadi tidak menjamin sesuatu produk itu bebas dari sebarang risiko. Okey. Hakikatnya herba adalah bahan aktif yang perlu digunakan dengan berilmu dan bertanggungjawab. Okey, herba bukan sekadar makanan tambahan tetapi mengandungi bahan aktif yang boleh memberi kesan kepada tubuh, termasuk risiko toksik kepada hati. Persepsi bahawa sesuatu yang bersifat semula jadi adalah selamat perlu diperbetulkan. Penggunaan herba tanpa pengetahuan yang mencukupi, tanpa dos yang jelas dan tanpa pemantauan boleh mendatangkan mudarat yang serius, terutamanya kepada golongan berisiko. Oleh itu, masyarakat perlu lebih kritikal, berinformasi dan tidak terpengaruh dengan testimoni atau dakwaan yang tidak disokong oleh bukti saintifik. Herba boleh digunakan sebagai sebahagian daripada penjagaan kesihatan, tetapi hanya apabila digunakan secara berilmu, berhati-hati dan berlandaskan nasihat ahli profesional kesihatan. Dan akhir sekali pesanan saya, jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini berkenaan penggunaan ubat-ubatan. Dan tagline saya, hati-hati dengan hati anda. Jaga hati. Jaga hati daripada doktor hati. Daripada doktor hati. Dan jangan lupa website yang Cik Naim kongsikan kita hari tadi untuk cek NPRA tu, www. ketulinan ubat tu semua. Betul. Tu rasanya penting kot sebelum kita beli apa-apa,
ketulinan tu kita kena check. Okey doktor, terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Aliza dan Cik Ahmad Naim atas perkongsian yang memang sangat padat. Saya pun terpegun juga dengar. Dan bermanfaat. Kesimpulan pendengar sekalian, asli tidak semestinya selamat. Jadi pengguna yang bijak semaklah dulu pendaftaran. Cik Naim pun dah kongsi tadi kan, dia punya laman web. Atau Cik Naim nak ulang balik laman web dia? Okey, saya ulang lagi sekali. www.npra.gov.my. Okey, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Agensi Regulatory Farmasi Negara. Itulah. .gov.my. .gov.my. So dalam website tu boleh buka. Bila dah buka website tu boleh pilih kepada carian produk lah ataupun produk search untuk kita cari apa-apa produk yang kita nak cari lah. Dan fahami dos dan sentiasa berbincang dengan ahli profesional kesihatan sebelum memulakan sebarang suplemen atau herba. Okey, sehingga kini kita jumpa lagi dengan segmen akan datang. Saya Kak Ai ingat hati anda hanya ada satu je. Betul. Jaga hati anda. Jaga hati. Saya deep rasa tu, hati dalam tu. Hati ni ada banyak maksud. Banyak maksud dia tu. Dia macam-macam tu dia cakap. Hati mana satu nak jaga? Dua-dua lah. Semua lah. Okey, jadi jaga sebaiknya kita beransur dulu dah doktor. Okey. Terima kasih teruskan Cik mendengar Ai, saluran Cik Anas, KPKT, saluran komuniti anda. Dan radio kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih.